sebab F&B ni dia sangat terkenal dia dengan di Mandrem ataupun di Tihir. Jadi bila kedai kita ramai orang, kita punya rakan yang sama-sama meniaga tu rasa macam kenapa gerai dia ramai, kenapa yang orang baru ni ramai pula orang. Padahal aku dah lama niaga kat sini. Dia pakai pelaris ke? Padahal yang orang tu bijak buat marketing. So menyebabkan dengki-mendengki ni secara tak sedar dia terbuat sesuatu perkara yang tak baik kan. Kadang yang ini kalau yang daksanya selain daripada yang dia akan sihir semua, kadang dia fitnah pula kan. Dia fitnah dan dia kata kita tak lesen. Bila kita buka kedai dah start nampak tanah kubur setiap pagi So apa maknanya kalau orang tabur tanah seperti tanah itu? kubur ni tujuan dia untuk bagi tak nampak kedai.